Okey, untuk masalah, biasa kalau tayar masih berat, kita dah servis, dah tukar master pump ke apa. Okey, benda pertama korang perlu check minyak brake ni, di tangki ni. Pastikan isi air brake ni diparas dia. Jangan penuh sampai sini. Kerana bila penuh, dia punya piston tu tak boleh nak bergerak. Pastikan air, kalau boleh kurang sini tak pun, okey dah. Dekat upper ni, dekat sini. Paras ni dah cantik. Okey, pertama check air minyak brake tu dulu. Okey ke tak okey, jangan penuh. Okey, seterusnya kedua, pertama kita kena alignment balik dia punya caliper ni. Okey, pertama korang umpir balik brake pad ni, kasih terbuka, umpir pakai suruman tertelepih ni, umpir terbuka, and then pusing tayar dan terus tekan brake kuat-kuat. Bila macam ni dia akan alignment balik posisi tu. Okey, dan cara lain juga nak check kenapa tayar ni berat. Biasanya rim ni dia tak center. Maksudnya ikat dia tak center dan menyebabkan dia di sini berlaga di brake pad. Okey, pertama masa korang nak ikat tu, pastikan samalah. Contoh kat sini ada 10 baris. Kat sana pun kena ada 10 baris. Okey, kat sini pun kena ada 10 baris. Nak bagi rim ni center. Jadi bila dia berpusing ni, dia tak sengit. Bila rim ni center, di sini tak sengit dan tak berlaga dengan brake pad ni. So benda ni menyebabkan rim pun boleh jadi berat. Okey, masa nak adjust rantai tu, pastikan skru ni dibuka lah. Dibuka dan jangan ketatkan. Nanti korang adjust, dapatkan posisi yang okey, baru adjust pusing. Sambil ketatkan, sambil pusing rim ni. Nak tengok agar di sini tak berlaga. Okey, masa korang nak adjust rantai tu, korang ketatkan sikit. Okey, pusing. Okey, ketat sikit. Pusing. Atau yang ni pusing sikit-sikit. Kita nak test. Okey, dia dah start ketat dah. Okey, maksudnya kita kena adjust lagi lah. Dia punya kat sini kena adjust lagi. Okey, so biasanya masalah kalau ring masih berat putaran tu, biasanya berpunca dari sinilah. Disk ni bergeser dengan brake pad. Disebabkan rim ni dia tak center. Biasanya tu je masalah dia. Okey, satu lagi, korang nak tahu punca dia daripada sini ataupun rim, korang kopakkan balik brake pad ni dan korang pusing rim ni. Kalau rim tu bergerak dan lancar, maksudnya bukan berpunca daripada rim, putaran rim tu berat. So daripada brake caliper. So biasa macam itulah. Korang cuba apa yang saya tunjuk ni. Itu saja. Bye bye.